Syukur aku on the right track. Semoga Allah permudahkan. Amin. Ingat kawan saya Saifuddin? Ini graf simpanan dia. 2019, dia simpan angan-angan nak jadi jutawan sebelum umur 30. Hasilnya, angan-angan masih angan-angan. 2020, simpan resit. Resit bilik air mineral, RM20 pun dia simpan. Konon nak audit diri sendiri katanya. Hasil, laci penuh dengan resit. Hidup tetap sendu. Sian Sudin. 2021, jumpa crush. Dia kata crush dia tengok dia masa assembly. Dia simpan kenangan tu sampai sekarang. Hasil, dia kahwin dengan orang lain. Tahun 2022, simpan emas. Masuk public gold. Hidup mula rasa stabil. Hasil, tenang. Tak perlu tengok harga barang naik sambil menangis. 2025, tahun ni, simpan harapan nak pergi haji. Alhamdulillah. Dengan simpanan emas ni, harapan semakin cerah. InsyaAllah. Hasilnya, doa makin yakin, tabung makin berat. Moral of the story, simpanlah yang bagi nilai tuan-tuan. Bukan yang bagi trauma. Public gold ni, daripada angan-angan, boleh pergi kepada impian. Dia tak pernah tinggalkan kita. Nak bantu buka akaun public gold? Klik link di bio. Manjadah wajadah. Assalamualaikum. Selamat mengemas kepada saya, Ridwan Malik, dealer public gold. Klik link untuk join.